Ramai di kalangan pelajar-pelajar, orang-orang tua kita iaitu pesara dan juga mereka yang tidak bekerja menjadi mangsa penipuan job scam ini. Kenapa job scam ni diorang banyak terjebak? Sebab guys, dia mudah saja guys. Tengok dalam online, tekan-tekan like, tekan-tekan share. Tengok dalam online, dia suruh beli barang, kau beli, lepas tu jual balik, lepas tu kau dapat commission. Tengok dalam online, dia suruh kau like, dia suruh kau follow, kau dapat commission. Kerja-kerja yang mudah seperti itu semuanya scam. Peringkat awal dia akan bagi commission. Banyak orang kena scam ni sebab kau dapat commission lebih awal tu. Awal-awal tu kau dapat commission tu. Banyak orang percaya, dia kata ni confirm betul, ni confirm betul. Sebenarnya tak betul. Bila kita tanya kenapa kau percaya ni benda ni betul, dia kata ni aku dah buat kerja, dia dah bagi ni commission, dia dah bagi gaji. Itu umpan je guys. Ingat Rahmat cakap, itu umpan je guys. Kalau commission yang awal-awal kau dapat tak banyak mana pun Mat. Tak lebih RM50, tak lebih 100. Itu umpan dia pancing kau. Masalah manusia ini sudah semestinya ada sifat tidak cukup, tak pernah puas, dan minta maaf cakap ada sifat tamak. Tak cukup ni, aku kena bid lebih, aku kena bagi lebih, aku kena spend lebih, aku kena bayar lebih, sebab aku nak dapat lebih. Yang akhirnya bila kau dah spend beribu-ribu, mencecah puluhan ribu, itulah lebih yang mengalami kerugian kau. Itulah lebih dia tu. Lebih itulah yang menjadi kerugian untuk anda. So bantu saya untuk kongsikan info maklum.